Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nofaramia binti Abdul Rahman, wartawan TV PSS SK Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Salam Merdeka. Untuk memperkukuh semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara dalam kalangan murid serta warga pendidik, Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan supaya pelaksanaan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025 HKHM 2025 dijadikan sebagai platform penting bagi menyemarakkan semangat perpaduan dan memperteguh jati diri kebangsaan berlandaskan dari nilai Malaysia Madani. Sehubungan itu, antara aktiviti yang perlu dilaksanakan ialah bicara kenegaraan Aku Kasih Malaysia. Pada hari ini, 7 September 2025, Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang telah mengadakan aktiviti Aku Kasih Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2025. Mari sama-sama kita saksikan. Program bicara kenegaraan Aku Kasih Malaysia ini adalah satu program yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai usaha memperkukuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka. Berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada maka lahirlah bangsa yang hebat. Apabila hati dan akal bersatu, maka negara akan terus maju. Kami bukan hanya pewaris kemerdekaan, kami adalah pencipta masa depan. Kami adalah generasi madani. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama. Luhur, ikhlas dalam semua perbuatan dan tidak menipu. Tidak menipu. Tak kira lah menipu siapa-siapa, rakan ke, guru ke, menipu masa belajar ke, ada. Okey ya. Aku kasih Malaysia. Aku kasih Malaysia. Aku kasih Malaysia. Sekian, terima kasih. Semua
Sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. LSTV, saluran informasi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.